Selamat kembali semua. Hari ni kita nak borak pasal satu benda yang jujurlah kita semua pernah rasa, stres di tempat kerja. Tak kisahlah anda pekerja ke, bos ke, topik ni memang kena kat semua. Tapi kan kita akan tengok dari dua sudut sebab isu stres ni macam duit shilling, ada dua muka. Ia bukan sahaja tanggungjawab kita sebagai individu tapi juga tanggungjawab besar organisasi. Mesti pernah kan? Rasa macam, aduh, semua benda nak kena buat. Kepala pun pening. Kerja tak habis-habis. Perasaan macam ni sebenarnya normal dan okey je untuk kita mengaku yang kita tengah rasa terbeban. Jadi jangan risau, anda tak berseorangan. Jom kita bedah siasat sama-sama macam mana nak lawan stres ni. Sebab kuncinya, ia perlukan gabungan usaha. Apa yang kita boleh buat untuk diri sendiri dan apa sokongan yang patut datang dari tempat kerja kita. Okey, kita mulakan dengan benda yang paling kita boleh kawal, diri kita sendiri. Ini semua tentang langkah-langkah proaktif yang kita boleh ambil untuk bina perisai diri, perisai untuk lawan stres. Jadi, apa dia 5 langkah proaktif ni? Jom kita tengok satu-satu. Mula-mula pemakanan. Apa yang kita makan, percayalah, ia betul-betul bagi kesan pada tenaga dan fokus kita. Kedua, kerohanian. Tak kiralah solat ke, meditasi ke, ia macam sawah yang bagi kita ketenangan. Ketiga, pengurusan masa. Ini penting. Kalau kita gagal merancang, memang kita sedang merancang untuk stres. Keempat, pembangunan mental. Sentiasa belajar benda baru, cabar minda kita. Dan akhir sekali, pembangunan fizikal. Pergi bersenam, berpeluk sikit, ia bukan je sihatkan badan, tapi cara terbaik untuk lepaskan semua tekanan tu. Petikan ni memang kena sangat. Badan yang sihat dan minda yang kuat, itulah benteng pertahanan utama kita. Bila dua benda ni kita jaga betul-betul, apapun cabaran yang datang kat tempat kerja, kita lebih bersedia nak hadapinya. Okey, dah selesai bab individu. Sekarang kita tengok pula peranan organisasi. Sebabnya, usaha kita seorang je kadang-kadang tak cukup. Persekitaran tempat kita kerja tu, itu memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Asasnya bermula kat sini. Organisasi kena pastikan orang yang betul diletakkan kat kerja yang betul. Sediakan tempat kerja yang selesa, wujudkan sistem mentor supaya ada orang boleh bimbing kita dan paling penting, bina iklim atau budaya kerja yang sihat. Persoalannya, berapa banyak organisasi yang betul-betul buat semua ni kan? Cuba tengok perbezaan ni, memang ketara. Organisasi yang ada struktur tegak atau rigid selalunya buat pekerja rasa tertekan, terkongkong, tak boleh buat keputusan sendiri, komunikasi pun susah. Tapi, kalau strukturnya fleksibel, ia bagi ruang untuk kita berkembang, untuk berkomunikasi, untuk bekerjasama. Stres pun automatik berkurang. Tapi tak cukup dengan struktur asas je. Organisasi yang hebat akan tawarkan program sokongan yang aktif. Contohnya, ada program rohani, ada sesi kaunseling, ada pusat jagaan anak-anak untuk bantu ringankan beban keluarga. Lepas tu, ada pula hari sukan atau hari keluarga. Benda-benda ni semua bukan saja bantu kita urus stres, tapi ia buat kita rasa dihargai. Ini situasi menang-menang untuk semua orang. Okey, kita dah tengok dari sudut individu. Kita dah tengok dari sudut organisasi. Sekarang, masanya untuk kita gabungkan kedua-duanya. Sebab kat sinilah rahsia sebenar kejayaan pengurusan stres. Dan hasilnya kita panggil kesejahteraan holistik. Bunyi macam canggih kan? Tapi maksudnya mudah aja. Ia adalah hasil yang luar biasa bila usaha kita jaga diri sendiri dipadankan pula dengan sokongan penuh dari sistem dan budaya tempat kerja kita. Bila dua-dua ni bergabung, barulah wujud tempat kerja yang betul-betul sihat dan kuat. Jadi, kesimpulannya, strategi yang paling power adalah satu perkongsian. Pekerja proaktif jaga diri dan pada masa yang sama, organisasi pun sediakan platform dan sokongan yang padu. Dua-dua kena main peranan, kena gerak seiring, barulah menjadi. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda renungkan. Cuba tengok diri anda, tengok tempat kerja anda. Adakah anda dan organisasi anda dah bersedia untuk bina perkongsian ni? Perubahan selalunya bermula dengan kesedaran dan saya harap perbincangan kita hari ini dapat bagi anda beberapa idea untuk mula melangkah.